Assalamualaikum semua. Nama saya Nuriza Vida Abu Bakar. Saya dekat UTM ni saya ambil degree part time iaitu ijazah sarjana muda psikologi dengan pembangunan sumber manusia. Ya, sebenarnya bila kita belajar part time ni memang makan masa lah sebenarnya kan. Jadi bila kita nak belajar tu kita kena rancang lah. Macam kalau dalam seminggu tu mungkin dalam 1-2 jam saya akan ambil masa untuk saya study lah. Lepas tu saya juga akan berkomunikasi dengan pensyarah dan juga dengan rakan-rakan lah. Jadi bila kita belajar ni, bila kita dengan rakan-rakan kan, kita ada lawan kita, jadi input tu lagi banyak sebenarnya. Dan bila kita ajar orang, itu yang menjadikan kita punya pembelajaran tu lebih mendalam lah. Dan seterusnya juga saya mengamalkan lah, macam kalau saya suka bersukan. Jadi selain daripada kita nak baca buku ke, kita nak study kan, kita bersukan juga sebab kita nak bagi kesihatan mental lah, macam tu. Dan seterusnya juga bila kita belajar part time ni, sebenarnya kita perlukan dorongan dan sokongan, support daripada sama ada daripada keluarga kita dan juga majikan lah dan rakan-rakan di tempat kerja. Tapi selalunya lah bila dapat rakan-rakan ataupun group mates yang baik memberi kerjasama bila kita menjalankan assignment tu, itu lagi membantu lah. Selain daripada tu, kita juga memanfaatkan sebenarnya teknologi. Jadi kita ada menggunakan AI tu ada juga, tapi kita kena ada dia punya kita cakap ada limit lah. Janganlah 100% menggunakan AI kan. Okey, macam tu. Okey, jadi pada semua yang di luar tu, kalau nak upgrade skills, macam nak tingkatkan kerjaya, mari ramai-ramai kita daftar dekat Space UTM dengan degree part time. Alright?